fakta yang tidak boleh diubah. Mereka yang biasa menyatakan membuat simpanan emas ni rugi sebenarnya kurang ilmu emasnya. Pakar kewangan Malaysia Tuan Azizi Ali menyatakan dalam keadaan ekonomi sekarang, dalam keadaan ekonomi semasa, simpan emas lebih menguntungkan. Daripada perkiraan, kita boleh buat perbandingan. Kita boleh tengok sendiri dalam jangka masa yang sama, simpan dalam bentuk emas lebih menguntungkan. Apa yang mungkin tuan-puan dengar dekat luar sana tu belum tentu betulnya. Sebab saya dah jumpa ramai orang yang dekat luar sana yang dengar nasihat daripada orang yang salah. Akhirnya simpanan dalam duit pun tak ada, apatah lagi simpanan emas walaupun 1 gram. Jadi, nasihat saya dalam bab kewangan ni, setiap pelaburan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kenapa kita kena pilih ASB atau emas? Buatlah kedua-duanya. Dari segi perbandingan pun kita tak boleh buat. Sebab ASB adalah simpanan jangka masa pendek, sementara emas adalah simpanan jangka masa panjang. Bukan ASB tak bagus, cuma ASB kita buat simpanan dalam bentuk duit, dalam bentuk wang, dalam bentuk wang fiat. Wang fiat ni satu masalah yang utama. Kuasa beli duit kita tu semakin berkurangan setiap tahun disebabkan oleh inflasi. Tetapi kalau emas, nilai dia kekal bertahan, nilai kuasa beli dia kekal bertahan sampai bila-bila. Jadi buatlah simpanan dalam kedua-dua tempat, ASB dan juga emas, pelbagaikan kaedah simpanan kita. Semoga bermanfaat.